Ustazah Nurdiana Azra selaku pensyarah bagi kursus pendidikan Islam, dan pada hari ini kami akan membentangkan tentang peranan khalifah dalam membentuk isu keruntuhan akhlak dan jejak sosial. Tapi sebelum itu saya ingin memperkenalkan dulu ahli kumpulan kami, bermula daripada diri saya sendiri, iaitu Kasih Khadijah binti Khairuddin. Saya Muhammad Hilman bin Muhammad Nazirul. Saya Farha binti Muhammad Zaidin. Jadi kami akan meneruskan pembinaan kami. Jadi kita tahu bahawa setiap orang adalah pemimpin, membawa tanggungjawab masing-masing, iaitu bermakna setiap daripada kita, setiap lapisan masyarakat, antaranya golongan muda, tua, wanita, lelaki, kita sendiri memegang tanggungjawab. Baiklah, kita tahu bahawa setiap orang adalah pemimpin, iaitu setiap orang membawa tanggungjawab masing-masing. Tidak kisahlah kita wanita, lelaki ataupun kita adalah muda, tua, setiap daripada kita memegang tanggungjawab yang harus dijalankan. Iaitu berdasarkan riwayat Al-Bukhari 7138, Rasulullah SAW bersabda, "Ala kullukum ra'in", maksudnya ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin. Hadis ini menyatakan bahawa setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai bertanggungjawabkan atas apa yang dipimpinnya. Bermaksud, kita haruslah menjalankan tanggungjawab kita sebagai pemimpin demi menegakkan riwayat Rasulullah SAW ini. Sekiranya kita tidak menegakkan tanggungjawab kita seandainya telah membelakangi hadis Rasulullah SAW tersebut. Jadi konteks riwayat ini adalah bahawa setiap orang memiliki tanggungjawab yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya dan akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Sebagai contohnya, pemimpin dipertanggungjawabkan ke atas orang-orang bawahannya. Sebagai contohnya, pemimpin ini dipertanggungjawabkan dengan menjaga kebajikan masyarakat di bawah dia. Malah kepada anak-anak kita dapat jadikan contoh untuk menghormati ibu bapa, bersopan santun dan menziarahi kubur ibu bapa sekiranya mereka telah meninggal dunia. Bukan itu saja, lelaki juga menjalankan tanggungjawab mereka sebagai ketua keluarga, malah wanita juga menjadi tanggungjawab untuk menjaga hal-hal kebajikan di dalam rumah tangga seperti memasak, menjaga anak, berkasih sayang dan sebagainya. Baiklah. Peranan manusia yang harus dilakukan sebagai khalifah dalam menghayati akhlak mulia dan sunnah baginda. Sebagai khalifah, kita perlulah mencontohi akhlak Rasulullah yang menjadi rahmat kepada seluruh alam. Baginda bersifat jujur, sabar dan amanah dalam tanggungjawab. Peranan khalifah, pemimpin perlu mengutamakan keadilan dan menolak kezaliman yang berlaku. Peranan khalifah, pemimpin atau khalifah ditugaskan iaitu dipertanggungjawabkan untuk memelihara kebaikan dan menghindari kejahatan. Sebagai khalifah, manusia bertanggungjawab menegakkan kebenaran dan menjaga keharmonian sesama manusia. Ini termasuklah menghindari perbuatan yang menzalimi orang lain seperti buli, sama ada secara fizikal maupun lisan, serta cyber. Khalifah mestilah mengutamakan keadilan dalam semua aspek kehidupan. Keadilan bermaksud memberi hak kepada yang berhak dan menolak sebarang bentuk penzaliman atau penindasan. Sebagai contoh, apabila berlaku isu buli di sekolah, seorang pelajar yang berakhlak akan berani menegur perbuatan yang tidak bermoral tersebut. Manakala pemimpin di tempat kerja pula perlu memastikan pekerjanya tidak ditindas atau dibebani dengan tugas yang tidak seimbang. Rasulullah SAW bersabda bahawa pemimpin yang adil akan mendapat syurga Allah di akhirat kelak. Ini menunjukkan betapa besarnya nilai keadilan di dalam Islam. Baiklah, sebelum itu, apakah itu peranan pemimpin? Pertama, iaitu pemimpin perlulah mengutamakan keadilan dan menolak kezaliman.
Namun, apakah itu punca berlakunya kekerasan, kekejaman dan kejahilan dalam kalangan masyarakat? Antara satu-satunya adalah faktor emosi. Jadi kita tahu bahawa emosi adalah sifat semula jadi manusia. Seperti contohnya apabila kita gembira, marah, sedih. Namun, apabila emosi kita tidak dapat dikawal dengan baik, seperti contohnya kita berperasaan marah, ia akan memberikan masalah yang teruk kepada kita. Jadi seperti individu yang tidak mampu mengawal marah, stres atau dendam mudah melampiaskan emosi kepada orang lain. Hal ini kerana apabila mereka tidak mudah untuk mengawal emosi marah atau stres ini, mereka akan menyebabkan orang-orang lain untuk terkesan. Jadi apabila individu yang tidak mampu mengawal marah, stres atau dendam ini tidak mampu untuk mengawal, malah mereka akan menyebabkan masyarakat ataupun orang-orang sekeliling untuk terkesan kepada faktor emosi individu ini. Jadi apabila individu ini mempunyai masalah untuk mengawal emosi marah, stres, mereka akan menyebabkan masyarakat ataupun orang-orang sekeliling untuk terkesan kepada emosi negatif ini. Seperti contohnya, seorang ibu menyebabkan seorang anak menangis kerana sifat keibuan tidak diaplikasikan, walhal mereka menjadi ganas kepada anak-anak seperti membaling barang untuk menunjukkan emosi. Kebiasaannya orang-orang yang menunjukkan emosi marah atau stres ini sering kali dikaitkan dengan sikap narsistik ataupun tidak baik. Jadi beralih kepada faktor seterusnya, iaitu faktor persekitaran negatif, iaitu terdedah kepada persekitaran yang negatif di rumah, di tempat kerja, sehingga menyebabkan seseorang itu meniru kelakuan ganas tersebut di luar. Hal ini sering dikaitkan kepada anak-anak ataupun golongan muda di rumah. Hal ini kerana mereka sering dipengaruhi daripada kelakuan-kelakuan ibu bapa ataupun adik-beradik di rumah. Hal ini kerana rumah itu menjadi pusat utama dalam membentuk sikap peribadi seseorang. Jadi, apabila contohnya ibu bapa bersikap ganas, memaki hamun ataupun menjadi seseorang yang negatif dalam sikapnya sendiri, anak-anak akan mudah terikut-ikut untuk menjadi seorang yang negatif juga. Jadi, seterusnya. Baiklah, saya akan sambung kepada punca yang seterusnya, iaitu faktor sikap individualistik. Faktor ini merupakan faktor utama kenapanya berlakunya kekerasan, kekejaman dan kejahilan dalam kalangan masyarakat. Hal ini kerana faktor ini bermula daripada sikap ataupun bermula daripada dalaman seseorang individu itu sendiri. Sikap mementingkan diri sendiri dan tiada kesedaran sivik dalam diri akan menyebabkan seseorang itu tidak mengambil peduli terhadap kebajikan orang lain. Perkara ini berlaku kerana kurangnya didikan moral ataupun agama dalam diri, sehingga tidak mempunyai perasaan untuk mengambil tahu sikap orang lain ataupun memikirkan kesan apa yang akan berlaku terhadap perbuatan yang seseorang individu itu lakukan. Contohnya, apabila seseorang itu memarahi rakannya di kelas tanpa memikirkan perasaan rakannya, disitulah bermulanya faktor sikap individualistik. Faktor ini tidak boleh diubah oleh orang lain, sebaliknya perlu diubah oleh diri seseorang itu sendiri, kerana faktor ini bermula daripada dalaman itu. Apabila seseorang itu mula meninggalkan perkara yang baik dan melakukan perkara yang buruk tanpa memikirkan kesan ataupun apa yang akan berlaku, disitulah tiada sesiapa atau orang lain yang boleh membantu jika dalaman seseorang itu sendiri ingin melakukannya. Dan bagi saya, faktor sikap individualistik ini merupakan faktor yang perlu diajar dan perlu dilahirkan sendiri oleh seseorang itu daripada kecil, ataupun sewaktu diri kita masih mempunyai kesedaran moral dan kesedaran fizik yang baik dalam diri. Seterusnya, punca yang saya ingin yang saya ingin membentangkan adalah
faktor media. Pada era kini di mana semuanya berada di hujung jari, faktor media merupakan pengaruh terbesar perangai ataupun perbuatan seseorang individu itu. Pengaruh kandungan ganas dan budaya mengejek di media sosial mampu mendorong kepada buli cyber. Buli cyber ini antara salah satu kekerasan yang menjadi trend sekarang, di mana mereka yang membuli itu digelar sebagai keyboard fighter kerana mereka berani melakukan perkara itu kerana mereka tahu yang mereka tidak akan dipersalahkan kerana itu hanyalah dalam media sosial sahaja. Sedangkan perkara itu akan menjejaskan perasaan seseorang yang terkena dengan buli itu. Faktor media juga berasal apabila seseorang itu banyak menonton video-video ganas dalam laman web gelap ataupun laman web yang sepatutnya tidak patut diwujudkan. Contohnya apa yang berlaku pada beberapa minggu yang lepas, iaitu seorang pelajar telah dibunuh oleh pelajar yang lain, dan apabila pihak polis menyemak ataupun pihak polis melakukan siasatan, didapati bahawa pembunuh itu murid tersebut telah banyak menonton video-video yang ganas dan banyak terpengaruh dengan filem-filem ganas, menyebabkan dia rasa yang perkara itu normal dan akhirnya membuatkan seseorang itu ingin melakukannya. Tambahan pula, apabila seseorang itu asyik ataupun selalu sangat menonton video-video yang agak ganas ataupun lucah dalam media sosial, tidak ada lagi perasaan malu ataupun perasaan takut dalam hati mereka, kerana bagi mereka itu adalah kebiasaan yang mereka lakukan. Dan daripada faktor inilah berlakunya kekerasan, kekejaman dan kejahilan dalam kalangan masyarakat pada hari ini. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan punca yang seterusnya, iaitu kelemahan pegangan agama dan nilai moral. Apabila seseorang tidak berpegang teguh kepada ajaran agama, mereka akan mudah terpengaruh untuk melakukan kezaliman dan kekerasan. Kelemahan pegangan agama dan nilai moral ini menunjukkan apabila seseorang individu itu gagal memahami tujuan penciptaannya dan hilang rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hari akhirat. Seterusnya, meremehkan akhlak mulia yang dituntut dalam Islam. Sebagai contoh, kegagalan ini menjelma melalui perbuatan jenayah perbuatan ini berlaku. Kegagalan ini muncul melalui pelbagai perbuatan yang tidak baik seperti mencuri, membunuh dan sebagainya di tempat awal atau melakukan penipuan secara berskala besar di dalam media sosial. Perbuatan ini dilakukan kerana kurangnya benteng ketahanan iman di dalam diri mereka, dan ketahanan iman dalam diri mereka semakin meruntuh dan menyebabkan seseorang individu itu menganggap dosa sebagai suatu perkara yang biasa. Kesannya runtuhlah integriti seseorang itu, sehingga hilangnya sifat amanah, jujur dan menyebabkan seseorang itu terjerumus dalam perkara-perkara yang tidak baik dan akhirnya merosakkan kepercayaan sosial dan melahirkan suasana ketidakadilan. Kesimpulannya, kita mestilah bermula dengan memimpin diri kita, mengukuhkan akidah, solat, ibadah dan mempelajari sunnah Nabi SAW supaya benteng pertahanan kita semakin kukuh untuk memastikan keadilan kita sentiasa terpelihara dan mendahului kebaikan dan meninggalkan segala perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, poin yang kedua adalah dendam dan rasa tidak puas hati. Konflik kecil boleh menjadi besar apabila tiada sikap tolak ansur dan sabar. Rasa dendam yang tidak terkawal
boleh membawa kepada tindakan yang melampaui batas dan menyebabkan berlakunya sesuatu kezaliman seperti membunuh, mencuri dan sebagainya. Contohnya perselisihan faham yang diakhiri dengan perbuatan khianat, sabotaj atau memfitnah untuk menjatuhkan pihak lawan semata-mata didorong oleh rasa dendam dan rasa marah di dalam diri mereka. Kesannya, hubungan sosial seseorang atau kumpulan itu akan terputus sekaligus membawa kepada permusuhan yang berpanjangan dan kehilangan keharmonian dalam sesuatu kumpulan atau dalam diri individu tersebut. Seterusnya, mengamalkan akhlak mulia. Oleh itu, kita perlulah mengamalkan akhlak mulia seperti memaafkan dan mengawal emosi supaya tidak berlaku perkara yang tidak diingini dan kita dapat menyelesaikan konflik dan permasalahan yang berlaku dengan mengikuti sunnah dan menolak segala kezaliman akibat dendam dan dapat mewujudkan keharmonian dalam diri individu atau sesuatu kumpulan. Jadi, apakah punca seterusnya kepada berlaku kekerasan, kekejaman dan kejahilan dalam kalangan masyarakat? Malah, tekanan ekonomi juga menjadi punca utama berlakunya kekerasan. Hal ini kerana tekanan ekonomi menjadi salah satu punca yang amat serius dalam kalangan masyarakat pada masa ini. Hal ini kerana mungkin setengah daripada mereka yang mempunyai tekanan ekonomi mempunyai masalah kewangan dari segi aspek kehilangan pekerjaan. Oleh itu, kemiskinan, pengangguran serta jurang antara kaya dan miskin menyebabkan sesetengah individu bertindak ganas untuk melepaskan tekanan atau mendapatkan perhatian. Apabila seseorang individu ini mempunyai tekanan ekonomi dan sosial, mereka akan berisiko untuk mendapatkan masalah-masalah kesihatan seperti depresi dan sebagainya. Bukan itu saja, masalah kesihatan ini akan mendorong untuk melepaskan perasaan mereka seperti kemarahan kepada orang sekeliling juga. Oleh daripada itu, berlakulah isu-isu sosial yang kita tahu dalam negara kita pada masa ini seperti kes pencurian, pemberontakan dan seterusnya. Baiklah, yang seterusnya dan merupakan punca yang terakhir. Antara punca yang terakhir berlakunya kekerasan, kekejaman dan kejahilan dalam kalangan masyarakat adalah kelemahan penguatkuasaan undang-undang dalam negara ataupun dunia itu sendiri. Kebanyakan pelaku kekerasan ataupun seseorang yang melakukan kejahilan rasa lebih berani dan tidak takut untuk teruskan melakukan kejahilan tersebut kerana mereka tahu yang undang-undang di negara itu sangatlah tidak ketat dan sangatlah longgar, menyebabkan penjenayah ataupun kekerasan, orang yang melakukan kekerasan itu ingin melakukannya berulang kali. Contohnya, seseorang itu melakukan kekerasan terhadap kucing dengan mencampak kucing tersebut ke tanah ataupun memberi kucing itu makan racun. Walaupun terdapat undang-undang tentang akta haiwan tersebut, namun disebabkan kurangnya penguatkuasaan undang-undang yang ketat menyebabkan mereka berasa tidak takut dan teruskan melakukan perkara itu. Contoh yang lain yang saya boleh berikan adalah perbuatan buli di sekolah. Terdapat sekolah yang menetapkan bahawa you touch, you go, iaitu apabila seorang pembuli itu melakukan buli, mereka terus akan dibuang sekolah. Namun, terdapat juga sekolah yang membiarkan pembuli tinggal di situ kerana pembuli itu merupakan anak-anak orang ternama ataupun anak-anak orang kaya yang dapat menutup mata kesalahan yang mereka buat itu. Dengan itu, ramai lagi penjenayah ataupun orang yang melakukan kekejaman ini akan lahir daripada perkara yang sebegitu rupa kerana daripada mereka kecil lagi mereka tahu yang mereka akan mampu melawan kes-kes tersebut dengan mengambil peguam yang mahal ataupun lebih teruk lagi berlakunya rasuah dalam pengurusan kekerasan dan kekejaman itu.
dan pada akhirnya di situlah kita tidak dapat membendung lagi kes-kes kekerasan ini. Baiklah, seterusnya di sini kami telah letakkan contoh perbuatan buruk yang boleh berlaku pada masa kini, antaranya membuli fizikal yang selalunya berlaku di sekolah-sekolah yang mempunyai asrama ataupun di institut sendiri boleh berlaku buli fizikal ini. Mungkin disebabkan oleh jurang umur ataupun jurang sosial itu sendiri. Mungkin pembuli itu merupakan orang-orang yang kaya ataupun mereka merasa mereka lebih kuat berbanding orang yang di bawah itu, menyebabkan berlakunya kes buli ini. Dan daripada sini jugalah kita akan dapat tahu bahawa buli ini akan berlanjutan kepada generasi-generasi seterusnya, kerana pembuli akan buli dan yang dibuli akan membuli semula pada masa akan datang. Dan selalunya perkara ini berpunca daripada rumah ataupun kekurangan kasih sayang di rumah. Contohnya video yang montaj kami sebentar tadi telah menyelitkan bahawa pembuli iaitu Amirah berasa geram kerana dia baru sahaja berhadapan dengan situasi mak dan ayahnya telah bergaduh, dan akhirnya dia yang dimarahi, membuatkan apabila dia keluar rumah dia merasakan yang dia ingin melepaskan geram tersebut kepada orang lain. Baiklah, bukan sahaja membuli fizikal merupakan contoh perbuatan buruk, namun buli cyber juga menjadi contoh utama dalam perbuatan buruk. Hal ini sering berlaku terutamanya dalam alam maya, antara contohnya dalam platform atau pelantar X, Instagram ataupun Facebook. Hal ini kerana ahli-ahli internet ataupun lebih dikenali sebagai netizen akan memaki hamun, mencemukan nama seseorang itu atas sebab-sebab yang tidak harusnya berlaku, seperti gosip selebriti ataupun perkara yang tidak disukai oleh mereka. Walaupun perkara itu tidak disukai oleh mereka, mereka tidak seharusnya melemparkan kata-kata cemuhan di atas alam maya. Hal ini kerana ia akan menjejaskan imej orang yang terkena kepada cemuhan tersebut. Baiklah, seterusnya antara contoh perbuatan buruk yang lain adalah mencuri. Mencuri merupakan satu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi perbuatan mencuri ini masih berlaku dalam kehidupan seharian kita. Hal ini dikatakan demikian kerana banyak kes-kes kecurian berlaku tidak kira sama ada sesuatu itu dicuri ataupun sesuatu itu tidak kira sama ada sesuatu itu dicuri secara fizikal ataupun di alam maya. Sebagai contoh, berlakunya perbuatan mencuri di dalam tandas. Sebagai contoh, berlakunya kes kecurian di dalam tandas apabila seseorang itu meninggalkan begnya di dalam tandas dan meninggalkan dompetnya dan telah dicuri oleh pencuri yang tidak bertanggungjawab. Hal ini menyebabkan kerugian kepada seseorang itu dan menyebabkan pencuri itu tidak disukai ramai dan mewujudkan suasana yang tidak harmoni dan berlakunya ketidakadilan dan ketidakkepercayaan di dalam sesuatu masyarakat tersebut kerana berlakunya sesuatu yang tidak baik. Oleh itu, kita perlulah memainkan peranan dan tanggungjawab untuk memastikan tidak berlakunya kes-kes seperti ini dengan mengamalkan sifat-sifat yang positif dan mengamalkan sifat amanah dan tanggungjawab yang diberi dan diamanahkan supaya tidak berlakunya keburukan di dalam kehidupan seharian kita. Jadi, daripada contoh-contoh tersebut, jelas bahawa kita perlulah mengutamakan solusi untuk membanteras masalah-masalah isu kekejaman, kezaliman dan kekerasan. Oleh itu, apakah langkah tersebut? Antaranya, peranan diri dengan mengawal diri daripada memarahi, menghina atau menyakiti orang lain secara fizikal atau emosi.
Sekiranya seseorang itu terdapat masalah untuk mengawal emosi seperti kesedihan, kemarahan, mereka perlu mencari solusi yang bernas. Seperti contohnya, mereka haruslah menjumpai seseorang ataupun bantuan secara profesional dari aspek mental. Bukan itu saja, dengan mengawal diri juga Allah SAW akan meredai perbuatan kita serta kita juga akan menjadi lebih tenang dan gembira. Seterusnya, langkah bagi mengatasi isu kekejaman, kezaliman dan kekerasan itu adalah dengan memberikan peranan yang besar kepada ibu bapa, iaitu dengan mendidik anak-anak di rumah dan mendedahkan pada mereka bahannya menjerus kepada nilai harmoni, nilai kerjasama dan nilai perpaduan. Seperti kita semua tahu, ibu bapa merupakan guru pertama kita di dunia ini. Kerana ibu bapa lah yang mengajarkan kita cara untuk kita berjalan, merangkak, bercakap dan sebagainya. Oleh itu, ibu bapa juga perlulah menjadi contoh teladan yang baik kepada anak-anak mereka dengan menunjukkan kasih sayang dalam rumah. Contohnya, saya huraikan lebih lanjut, seperti seorang suami iaitu ayah perlulah menunjukkan contoh yang baik dengan melayan isterinya di rumah dengan kasih sayang dan bekerjasama dalam rumah tangga itu. Tanpa sedar, anak-anak mereka menjadi pemerhati yang penting dalam rumah itu, lama-kelamaan akan mengikut jejak langkah ayah mereka untuk menjadi seseorang yang penuh dengan tanggungjawab dan berkasih sayang dalam diri. Oleh itu, jelaslah bahawa ibu bapa memainkan peranan yang amat penting dalam mengurangkan lagi kes-kes kekejaman dan kezaliman, kekerasan yang berlaku dalam dunia ini. Baiklah, seterusnya langkah mengatasi yang lain. Langkah mengatasi isu kekejaman, kezaliman dan kekerasan ialah menunjukkan teladan akhlak mulia, kedua hasanah seperti memaafkan, menolong, masa budi dan bersikap adil kepada semua. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila kita mengamalkan sifat-sifat seperti ini, kita akan menjadi seorang yang lebih baik sekaligus dapat mengatasi pelbagai isu yang tidak baik. Dan sebagai contoh, kita seseorang yang melakukan kesalahan kepada diri kita sendiri, contoh kita perlulah menolong masa-masa buli supaya kita dapat mengatasi kezaliman yang berlaku terhadap diri mereka dan kita dapat membantu mereka sedaya upaya untuk menghilangkan pelbagai kezaliman yang berlaku terhadap diri mereka dan terhadap orang yang membuli. Dan kita perlulah juga bersikap adil kepada semua supaya semuanya adalah sama rata dan tidak berpihak kepada mana-mana yang menyebabkan berlakunya kezaliman. Dan kesannya adalah kita akan lahir sebagai seseorang individu yang berakhlak mulia, beriman dan berilmu serta mengamalkan sifat kedua hasanah seperti dalam slide ini dan menunjukkan kita sebagai seseorang yang begitu baik dan tidak melakukan perbuatan yang menyalahi peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya adalah masyarakat menyebarkan kesedaran tentang bahaya dan dosa perbuatan membuli melalui perbualan, kempen atau media sosial. Sebagai contoh, pelbagai pihak perlulah memainkan peranan dengan mengadakan kempen di sekolah-sekolah atau di universiti-universiti atau di jalanan tentang kesedaran kempen membuli. Sebagai contoh, sesebuah masyarakat itu perlulah mengadakan kempen dan memberikan pendedahan kepada masyarakat yang lain tentang bahayanya buli dan kesan buli dan sebagainya. Hal ini menyebabkan
sesebuah masyarakat itu menambah ilmu mereka dan tidak akan melakukan perkara yang buruk seperti membuli, dan mereka akan sedar tentang kezaliman yang berlaku tentang buli dan sebagainya, dan menyebabkan mereka tidak akan membuat perkara tersebut dan cuba untuk menghindari perkara tersebut. Oleh itu kita perlulah menyokong dan pelbagai pihak perlulah memainkan peranan yang penting untuk memastikan kezaliman tidak berlaku, kekerasan dan juga kekejaman tidak berlaku dalam kehidupan seharian kita, supaya kita dapat hidup dalam suasana yang harmoni, seimbang dan adil. Dan oleh itu semua pihak perlulah memainkan peranan yang penting supaya kita dapat hidup dalam suasana yang harmoni, adil dan saksama, serta hidup dengan penuh berkat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja daripada saya. Baiklah, itu sekian daripada kami, itu sahaja. Dan daripada pembentangan kami tadi, jelaslah bahawa kekejaman, kekerasan dan pelbagai lagi ancaman tersebut boleh ditangani jika semua pihak mengambil serius tentang hal berikut. Kita semua dilahirkan untuk menjadi seorang khalifah yang berjaya pada satu hari nanti. Saya tutup majlis dan pembentangan kami pada hari ini dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.